Alhamdulillah, day 8. Hari ini saya sangat happy sebab saya bukan saja dapat habiskan plan saya, iaitu kena buat lari long run 20km. Saya juga dapat participate dalam acara geng subuh macam Jumaat. Bukan kata dapat mileage extra, dapat juga merapatkan ukhuwah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa kawan-kawan baru. Memang best tadi. Harap-harap boleh join lagi next time, insyaAllah. Ui, lah join dah. Surah Tamas ingin mengucapkan kepada semua selamat datang. Alhamdulillah. Setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat dia. Dan kami Geng Subuh Macam Jumaat. Yang first time kan Alhamdulillah. Tapi kita harap John lah kan kembali ke pangkal jalan. John dah kembali ke pangkal jalan lah. Dia dah menyesal. So dia dah bertaubat. Saya bersama Abang Mael sebelum dia berhempas pulas ke negara Trump. Abang yang berlakon cerita